Beberapa individu dipercayai peserta Perhimpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram (GARAH) ditahan di hadapan Kompleks Membeli Belah Sogo di Kuala Lumpur malam 7 Februari. Difahamkan individu berkenaan didakwa cuba melakukan provokasi ketika dihampiri pihak berkuasa yang pada awalnya memberi nasihat kepada mereka. Sementara itu difahamkan sekurang-kurangnya 6 individu termasuk penyelaras Perhimpunan Terpabit Zamri Vinod turut ditahan. Difahamkan semua individu berkenaan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Damwangi untuk tindakan lanjut. Tinjauan di lokasi mendapati ada beberapa individu dipercayai peserta himpunan berkenaan tetap hadir di lokasi biarpun pihak berkuasa menegaskan keputusan untuk tidak membenarkan perhimpunan itu dilaksanakan. Setakat ini, berdasarkan pemerhatian, tiada pihak penganjur di lokasi dan ketika ini juga keadaan di lokasi kembali tenang dan terkawal dengan pemantauan keselamatan oleh pihak polis. Terdahulu media melaporkan penyelaras Perhimpunan GARAH tetap berhasrat meneruskan perhimpunan di ibu kota malam ini walaupun polis memutuskan tidak membenarkan atas faktor keselamatan awam.